Aku tak ada keluar. Okey, nak masuk Islam tak nak? Aku tak ada. Okey, kau ni kali nak masuk Islam tak nak? Tak ada. Nak taubat tak nak? Aku tak ada. Nak masuk Islam tak nak? Tak ada. Nak taubat tak nak? Tak ada. Nak masuk Islam tak nak? Tak ada. Nak taubat tak nak? Aku tak ada. Ya, kat luar kejap lagi masuk dengan izin Allah. Ya, aku settlekan kau dulu Betul sekali dah sebenarnya? Nak masuk Islam tak nak? Aku tak ada. Nak taubat tak nak? Tak ada. Okey. Aku dah dakwah kau, aku dah berpasangan daripada segala-galanya. Ini urusan kau dengan Allah, dengan izin Allah, Aku dah janji kau ingkar dengan nama Allah kau ingkar. Ya Allah, aku izinkanlah ya Allah, segala leburkanlah ya Allah, putuskan Allah daripada segala nikmat-nikmat dunia daripada ini Allah dengan izin Allah. Haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma amru yusawwira syai'an. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, masuk. Yang tak masuk. Allah Akbar. Masuk yang lain tu. Yang kat depan tu. Masuk. Masuk yang kat depan tu pula. Oh, kau yang kacau anak bini aku Ya. Kau lain pula. Ni Kau buat apa kat anak bini kita aku bagi pula. dulu? Aku dah ada Buat dulu, sakit. Nanti semua tu kan kau. Yang ni tak ada mana yang kau tu kat mana? Matilah. Mampus. Mampus. Tahu pun. Jangan sampai kau. Tu bagi pula aku cakap ni. Okey, aku nak tahu. 5 minit je, 5 minit je. Kau kacau anak bini aku Ha? Cakaplah. Ya. Kau buat apa kat anak bini aku? Aku dah ada sakit. Kau sakit apa? Aku dah ada sakit. Oh, kau. Dia nak ada sakit. Jin yang keempat. Oh, maksud dia sampai anak bini aku sampai bini aku nak sembahyang kau berani Kita bagi peluang keluarga dia untuk Biar dah. lanjut bercakap dulu. Saya kau buat apa? Ha? Kau buat apa kat bini aku? Time dia nak sembahyang? Ha? Kau buat apa? Aku pukul-pukul badan dia, cuba. Dia ambil sembahyang kau tak rasa sakit ke? Ha? Aku tak ada sembahyang. Yang ukur aku mesti kau kan malam tadi kan? Kau nak bunuh aku Ha? Betul? Kau jadi ambil mayang Kau boleh pegang tangan tu tak ni? Tangan aku pakai mayang, boleh pegang tak? Boleh tak? Sini aku pegang, bisa Allah Akbar. Allah Akbar. Kalau dia ambil mayang, kau boleh pegang ni pula? Boleh? Kenapa? Dia cara dia sampai mayang ada ni tak? Betul tak? Ada tempat yang lompang ni. Betul? Betul, ada lompang kan? Dia tak ada venting Dia tak ada venting. Betul? Ni? Aku punya ni. Ni, yang lain. Oh, yang dekat gambar siapa? Dekat gambar kau ke? Mamat dia. Gambar yang kat rumah mak dia tu kau situ Kau ke? Aku yang duduk. Oh, maknanya kau dah jumpa aku belum? Kau dah jumpa aku belum? Kau dah jumpa aku ke belum? Habis tu dia cakap hari tu kat gambar tu, dia tadi yang mampus tadi siapa? Dulu kat tepi bilik air kan, tepi. Itu yang kat rumah lah. Aduh, kacau kau dah. Orang tajuk baik, kau nak marah. Aku bagi dia pedang lah. Aku tanya kau ni, kau yang kat gambar tu betul? Yang tadi kau cakap mampus tadi, mana dia sekarang? Bangkai dia mana? Bangkai dia badan dia mana? Dalam badan ni Mesin. betul dia mampus? Itu duduk mana? Rumah dia kat mana rumah tu? Tepi mesin basuh kan? Tepi mesin basuh kan? Rumah tu besar kat mana? Tak bila itu. Right tu. Okey, satu settle. Selalu yang kacau bini aku kan. Kalau bini aku kat Pontian kan. Betul tak? Yang selalu jihan lagi kencing. Betul tak kau kata betul? Okey, kau ni pula aku tanya ni. Nak taubat tak? Aku tak ada. Pula. Dia geng dia dah ni. Kau tu kaya juga kan? Betul tak? Kau kaya juga? Kau tu kaya juga Betul? Kau tu kaya juga Aku tanya kau apa? Yang mampus tadi, kat mana yang mampus tadi? Kau rumah aku. Yelah. Mamat dia.
Dia sekarang ni dia kat mana dia sekarang ni? Yang mampus tak dia? Dah tak ada dah. Dia gimana? Di neraka Allah. Dia dah balik dah. Bapa kat sana. Apa kat sana? Baru tempat dia betul? Siapa bunuh dia? Kau yang bunuh. Dia tak dengar. Kau jangan salahkan aku sebab aku dah bagi tahu dia, aku dah dakwah dia. Aku dah bagi tahu dia tadi, taubat. Tak nak dengar. Mati tak dia? Dah bapa. Dah mampus. Sekarang ni kan kau je dia belum mampus sekarang ni. Kalau aku kalau dia gila-gila mampus juga kau. Okey. Ada lagi tak? Ada lagi tak kau panggil dia kalau ada lagi? Ada lagi tak kau lepas? Kawan kau semua sekali. Nampak macam ada kat belakang-belakang tu kan. Ada 2-3 ekor kat belakang rumah lagi kan. Dekat pigi lama. Dekat apa tu, dekat tempayan tu. Kau selalu kacau dia orang. Dia orang dah bagi tahu kan segala-galanya. Dulu kau rumah mak dia dekat perigi, dekat tempayan kan. Kau jahat sangat. Satu lagi dah. Banyaklah ustaz geng dia. Dia lah yang kat gambar. Kat rumah ni ada lagi tak? Bangsa kau. Ada tak? Kau dalam rumah ni. Dalam store, dalam bilik, ada tak? Kakak dia ada dalam store tu, kau jangan tengok-tengok. Ada tak? Kau cakap je, jujur je. Ada kan dalam store tu. Ada berapa? Satu. Dia bangsa macam kau ke? Ya sama. Ya sama. Dalam store tu. Saya dah memang tadi duduk situ memang saya dah nampak dah. Kau kau. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kat dapur tu ada lagi tak? Kat luar. Yang kat dapur selalu kaca bini aku ada lagi tak? Tak ada. Dia ada duduk luar. Tengok Ini garam yang kita dah. Garam saya dah ruyah Kalau kita buat pangkalan nanti, ni garam yang kita dah ruyah ni. Kalau kita buat pangkalan nanti, akan bagi kisah macam ni. Saya agakkan semua. Boleh masuk pangkalan ni. InsyaAllah. Pangkalan masuk garam. Okey. Boleh keluar? Boleh keluar tak? Kau boleh keluar tak? Tak boleh keluar? Ni, kau boleh keluar kawasan aku garam ni. Boleh masuk? Tak boleh tak? Apa di sebelah kau ni? Semua sekali keliling kau ada apa? Neraka kan? Aduh. Ada apa? Ada apa? Aduh sakit. Itu yang saya buat sikit dah ni. Kita buat contoh kan. Sakit. Sakit. Aku suruh aku padam lah. Padam semua betik-betik. Nama Allah Akbar. Batal semua. Kita tak ada dah. Sini bagi aku dah. Aku lagi ada tak kawan-kawan lain lagi yang selalu kacau dia? Ada tak? Tak ada. Ya betul. Kalau nak mati dia mati bersama dengan orang. Jangan kau seorang mati. Aku dah tanya kau, ada lagi tak yang lain? Ada lagi tak yang lain? Tak ada. Kau nak tengok suara aku paling kuat tak? Kau jadikan suara aku tu sekuat halilintar ya Allah. Ada lagi yang lain? Tak ada. Sakit telinga kau? Sakit tak? Sakit tak? Betul tak ada? Betul. Menipu aku ni kan. Lapor tak? Lapor tak kau lapor tak? Lapor tak? Tak. Lapor aku bagi makanan ni. Lapor tak? Betul tak tanya nak taubat tak? Aku tak nak tobat. Kau pun marahnya. Nak masuk Islam tak? Tak nak. Betul. Tengok sini aku. Nak mampus macam tadi ke? Aku tak ada lah. Aku ada 2 pilihan je. Taubat masuk Islam, aku lepaskan. Tak masuk Islam aku sembilan. Ayo aku tanya baik lagi. Nak taubat tak nak? Aku tak ada. Nak kacau dia lagi tak? Aku tak ada. Nak kacau dia lagi tak? Tengok mata dia nak ustaz. Kau marah kat bini aku Kenapa kau suka sangat? Betul betul ni. Aku sekali kelas sana. Nak taubat tak nak? Aku tak ada. Okey, dekat sana siapa lagi selalu kacau dia? Kerja sama aku bagi semua, aku bagi sama. Siapa lagi kacau kat sana? Siapa lagi sama kali?
Okey, harimau putih ni dah keluar betul? Sudah. Betul? Dah. Okey, hantu kaya yang tadi, yang tadi mana yang tadi? Mati, mampus. Dah mampu dah. Okey, tinggal 1 ekor lagi betul? Ya. Yang lain-lain dekat luar ada tak? Jangan tipu. Ni Aku nak tanya yang datang bersama kau. Aku tak nak yang lain yang keluar memang banyak tu. Aku nak yang selalu kacau dia. Siapa? yang kena dengan kau. Aku yang kat rumah mak aku tu. Yang lain tak? Yang lain? Dah tak ada. Betul? Semalam kau ada cakap tak semalam? Ada? Kau tak ada jumpa aku Cakap betul tak ada jumpa aku? Tak ada. Tak pernah jumpa dia ni? Tak pernah jumpa lagi ni? Betul lah. Dia gambar. Oh, dia tak pernah jumpa Oh, dia datang kat saya. Tak pernah jumpa Tadi yang terkurang. Yang tadi yang tu betul yang Oh, dia betul dia jumpa 2 kali lah. Okey, kau jumpa sini secara baik. semalam. Kami semalam dia tahu kat gambar. Kau jumpa aku semalam kat gambar? Betul. Tu tak macam aku. Tu rasa aku buka ni dulu. Kau nak rasa pula ni. Tak nak pakai. Kau nak rasa mana aku ni? Kau nak rasa kau nak rasa ni. Kau nak rasa pikul gunung Uhud tak? Kau nak rasa gunung Uhud? Nanti termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Rasa sikit berat. Gunung Uhud. Aku tak ada. Aku dah kata. Tapi kau lagi gunung Uhud. Nak rasa berat gunung Uhud. Allahu Akbar. Aduh. Aduh. Aduh, sakit. Pula. Kau nak rasa tak? Nak tengok pula. Macam mana? Apa nama? Contoh ular Nabi Musa nak tengok? Aku tak ada. Bismillah, Allahu Akbar. Gigit dia tu. Gigit dia. Guling-guling kau. Bangun. Aku bagi kau ni. Bangun baik-baik. Bangun baik. Bangun. Aduh, sakit. Kau nak rasa lagi? Tak lagi? Tak ada. Kau nak bangun betul? Bagi lagi kau ular ni kan? Tak jumpa lagi ular ni? Aku tak ada. Kau nak aku hadiahkan kau ni? Aku hadiahkan kau. Ular ni, besar ni. Tadi kau gerak. Tak nak? Tak ada. Betul tak nak? Betul. Cakap baik. Nak tahu ubat tak nak? Aku tak ada. Tak nak tahu ubat. Habis tu? Nak masih Islam tak nak? Dah, siapa tanya? Masih Islam tak nak? Masih Islam tak nak? Aku nak jual ni. Masih Islam tak nak? Takut dengan ular. Ustaz tu pegang ular. Apa-apa pun. Masih Islam tak nak? Tanya kau. Aku tak ada. Betul Kau jangan salahkan aku Aku dah beritahu kau, aku dah dakwah kau. Dah banyak kali dah ni kat izin Allah. Aku tak ada semua. Okey, maknanya betul tak dia tak ada yang lain Ada lagi tak tanya tak? Aku tak ada. Aku tak ada. Aku tak ada. Okey, pertama kali aku minta maaf sebab aku terpaksa lah kau putuskan kau dengan alam ni dengan izin Allah. Sebabnya aku dah beritahu kau tak ikar. Dan kau tak nak masuk Islam, betul tak nak masuk Islam? Aku tak ada. Tak nak sembah Allah, Aku tak ada. tak nak jumpa dengan Nabi Muhammad. Aku tak ada. Dah, pastilah aku dengan izin Allah Okey, layang boleh lagi layang. Layang lagi layang. Okey, suruh yang standby aku panggil layang depan ni. Sini belakang. Betul tak? Betul tak? Dengan izin Allah betul tak? Aku tak ada. Tak apa lah kalau tak. Allah yang terpuji izin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk layang. Layang masuk. Layang masuk kalau dia. Dia berayang ni kalau dia. Ada lagi tak? Ni siapa ni? Ni siapa ni? Sedap tak? Ni siapa ni? Sedap bang. Sedap.
Siapa ni? Ustaz. Alhamdulillah. Istighfar Istighfar. Astagfirullahalazim. Selawat 3 kali. Lebih tak apa. Tak apa, bang. Jangan takut, jangan bimbang, insya-Allah.